Assalamualaikum sahabat semua. Semoga semuanya sudah sihat dan ceria selalu sebagaimana Abang Pencen Tuki-Tuki dan Makcik Kamera di sini. Sahabat, macam biasa pagi-pagi penuh dengan idea dan kerja-kerja yang perlu dilaksanakan setiap pagi. Idea ini pagi-pagi dah mula kita nak buat aktiviti. Sahabat, macam biasalah sahabatnya. Kalau pagi-pagi biasa orang pergi jogging, orang pergi bersenam, tapi APSS lain cara dia. APSS buat kerja senam, cari APSS free saja di kebun bandar. Sapu laman, kutip-kutip sampah, nak kutip jambu lah hari ni sahabat. Okey sahabat, kita nak buat kerja-kerja dekat kebun tekan kangkera ni. Kerja yang kecil saja, tanah kecil saja ni sahabat, tapi kalau kita urus dengan penuh kasih sayang, boleh jadi sumber rezeki dan inspirasi. Banyak kerja kita nak buat. Kita mula daripada satu ke satu kerja. Nampak macam kerja biasa, tapi di sinilah terapi jiwa APSS. Berkebun, menjaga kebersihan dan menikmati hasilnya sendiri. Sekali-sekali kalau ada lebih tu, APSS kongsi bersama dengan sahabat-sahabat juga. Walaupun kebun bandar sekarang kera, tapi kalau rajin diusahakan sahabat, tetap rezekinya melimpah. Kita tengok nanti apa hasilnya. Di kebun bandar inilah, di tanah sekangkang kera inilah APSS belajar bahawa rezeki Allah hadir dalam berbagai cara yang unsangkable kata orang, daripada sampah sampailah kepada hasilnya. Semuanya ada rezeki yang boleh dimanfaatkan. Orang lain pagi-pagi heling dekat kafe APSS dan Makcik Kamera heling sambil menyapu laman, kutip buah-buahan yang ada, sayur-sayur ada yang ada dekat kebun bandar. Penat, memang penat sahabat, tapi bila tengok hasilnya, hasil jambu, hasil sayur yang segar sendiri tu kan, terus hilang letih. Nanti saya nak kongsikan dengan sahabat sepanjang cerita kita ni apa yang APSS buat dan juga Makcik Kamera. Jom kita layan. Assalamualaikum sahabat. Semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu sebagaimana Abang Pencen Suki-Suki dan Makcik Kamera. Makcik Kamera, apa khabar sayang? Sehat. Alhamdulillah sihat-sihat, santai-santai di kebun bandar pagi ni sahabat. Kita macam biasa kalau di kebun bandar ni, rutin kita menyapu sampah yang daripada dedaunan yang gugur-gugur ni sahabat. Saban hari lah sahabat dia akan gugur, so kita kena kemaskan. Yang kedua ni hari sayang, kita sebab ni musim hujan, jambu ni naik cepat. Jambu birthday saya ni, apple rose saya ni cepat naik dia sahabatnya. Jadi kita nak biasalah kemaskan sahabat ni. Macam ni sampah-sampah ni kena sikit-sikit kena kutip ni sahabatnya, kena buang ni. Saya tak buang sampah ni. Saya tak buang sampah tu begitu je sahabat ni. Saya kumpulkan sebab saya nak buat baju kompos. Kita tak buang gitu, kita kumpulkan sikit-sikit, nanti kita jadikan baju kompos sahabat, supaya baju kompos ni kata daripada bumi, daripada tanah pulang ke tanah. Kita jadikan dia, nanti kita kumpul jadi tanah balik semula. So ini kita harap-harapkan ni air ni masih turun sayang. Nampak sayang? Hujan ni sahabat semalam, hujan lebat. Jadi saya sebenarnya nak memetik jambu ni sahabat ni. Jambu-jambu ni dah mula berbuah balik semayang ni. Jadi kita nak harvest lah sahabat ni, nak harvest dia. Kita nak jadikan dia alua sahabat ni. So kita tak nak digugur lah sahabat. Nanti kalau dia jadi gugur dia ni jadi kotor. Okey sahabat,
kita sambung kerja-kerja kita, sahabat. Kita tunggu sekejap masa tadi, biar matahari sedikit apa ni? Memancar. Sedikit memancar supaya macam sahabat sebab kita nak petik jambu-jambu ni. Jambu ni sahabat ni dia agak sensitif kalau musim hujan ni. Bebek ambil alas tu, dia tak ni. Ambil alas tu, saya ingat. Betul jugalah sayang. Okay, sahabat, sebelum terlupa Makcik Campbell cadangkan saya ambil apa sayang kita sebut? Plastik Canvas, plastik camping saya tu untuk saya alas kat bahagian bawah supaya kalau jatuh tu nak kutip senang. Nak kutip senang. Okey, sekejap saya. Okey, saya ambil sahabat, inilah yang Makcik kamera maksudkan. Plastik camping saya. Hari tu kita gunakan untuk memetik apa kan? Bimbing buluh. Bimbing buluh. So hari ni saya nak tentang ni sahabat. Jalan ni supaya untuk memudahkan kerja-kerja tip dia. Allah SWT. Kira-kiranya ini bahagian yang agak-agak tu tertarik pula. Agak-agak dia nanti ke depan kita tarik ke depan. Betul kan? Okey sahabat. Ini sementara angin belum sampai. Bolehlah saya bercamping kat sini. Ini bukan camping sahabat ni. Ini saya nak tarik. So, macam ni lah sahabat ni kita nak ambil. So, dia sentuh gugur tu. Dia sentuh je dia gugur sahabat ni. Saya lebih suka kita petik macam ni sayang Kalau petik macam ni, nanti yang bagi dia tu dia boleh membesar. Yang kedua, tidak terlalu besar ni pun bagus untuk buat apa ni. Buat apa ni Alur. Daripada sini cantik saya. Kalau ambil daripada sini, daripada dalam. Cahaya matahari tadi. Apa cuk? Kan jatuh. Kemungkinan jatuh tu memang sangat besar sahabatnya. Jadi memang dia tak ada pilihan sayang. Dia memang jatuh tu. Jadi Allah. Hai. Angkatlah. Nanti hujan tak mau. Saya tengok macam ni. Ni sahabat ni saya goyangkan. Supaya mana-mana yang tua tu, buah tu boleh jatuh. Cara ni lebih senang sebabnya. Terima kasih nak Makcik kamera bagi cadangan. Kadang-kadang kita kerja ni kalau pakai satu kepala je, otak tak mantul. Macam ni sayang. Dia walaupun tak masak, tapi dia cukup lah kita untuk kita jadikan dia
bagus cara kita lagi bagus. Mana yang tak nak bubur tu kita petik. Happening pun ada yang sahabat kata apa happening pun ada sahabatnya. Kalau kita tak puas hati sahabat kita gegar pokok dia macam ni. Okey. Ini sahabat, kadang-kadang cara dia terpaksa kita buat sesuatu yang agak drastik ni sahabat. Ali yang ke jalan dulu bang. Ali yang kat tengah jalan tu. Tengah ada. Langgar dia. Kita ambil yang bahagian tengah jalan dulu untuk mengelakkan langgar. Sebab kat sini kan laluan lalu lintas. Sahabat, walaupun tak banyak mana tapi kurang-kurangnya Tapi ni boleh turunkan. hasil ni tak mubazir. Mana kan? Tu yang merah-merah tu. Curah tu. Kan sedap. Kita alihkan ke tempat yang lebih sejuk, lebih selamat daripada kenderaan. Sahabat, kalau kita tengok sahabat, video-video APSS ni, hari tu kita petik apa tadi? Limbing. Limbing bulung sahabat ni. Limbing bulung. Kita petik buah putat. Kita hari petik buah jambu pula. So ada saja sahabatnya rezeki daripadanya yang kita boleh manfaatkan. Allah masya Allah.
sahabat ni, walaupun dia tak merah lagi, tak masak lagi, tapi sahabat, yang ini pun buah ni, dia kalau ni tidak ada kekuatan ni sahabat, dia bila setiap tangkai itu terlalu banyak, biasanya dia akan gugur. Dia akan gugur. Jadi kita lebih baik kita gugurkan dia sebelum dia gugur-gugur, lepas tu dilanggar dengan kenderaan. So macam ni rupa dia. Ya, ada kecil, ada besar, random lah sahabat ni. Jadi yang ini nanti kita akan olah jadikan halua. Ni kita akan kemaskan jadi halua. Lepas sebalik cakap lah. Kena menyang ni pun jenuh juga tu berdiri. Apa yang kita nak buat, sahabat? Apa kerja-kerja lepas ni sayang? Basuh. Basuh. Makcik kamera akan terangkan apa langkah-langkah berikutnya. Terus ni kita basuh, bersih-bersih. Lepas tu kita buanglah bahagian punat belakang dia tu. Lepas tu kalau dia apa rambut-rambut tu kita buang, yang busuk-busuk kita buang. Kemudian kita tabur garam. Betul. Untuk berapa lama? Entahlah ya, kadang Makcik Kamera ni buatkan dia, tapi yang seterusnya oleh Pakcik Kamera. Pakcik Kamera pula. Jadi saya akan kerjakan sahabat. Tu jenuh juga ni nyiapkan ni. Lepas ni sahabat kita akan buat kerja penggaraman. Ya, dah ada proses dia. Lepas tu barulah kita akan buat dalam lebih kurang 2 hari, 3 hari air dia akan turun sahabat, kita akan bilas. Lepas tu baru kita akan buat penggulaan. So, lepas tu kita buat proses sedikit demi sedikit, step by step akan jadi halua akhirnya. So okey sahabat. So kan mudah pakai canvas, jadi taklah kita tercata ni. Kurangnya kerja-kerja akan bertambah mudah sedikit ya, berbanding kalau kita buat kerja tadi. Sebab tu kalau kita buat kerja secara bergotong royong, kerja sama ni sahabat, dia akan lagi mudah, lebih lebih berkesan. Sebab apa? Banyak idea cara melaksanakan dengan lebih efisien. Ini peringkat yang bunyi tidak akan habis sahabat . Yang ini mula berputik balik ni sahabat berputik balik. Ini berbunga ni, pucat bunga. Yang ini baru dia punya permulaan nak berbunga. So yang ini dah masak dah mula masak yang putih. So bercampur aduk lah sahabat tengok ni sayang, bercampur aduk. So sahabat, so banyak lagi kerja menanti, peluang-peluang pekerjaan. Peluang-peluang pekerjaan sahabat orang kata tak ada. Tapi buah ni kan dia mirip sebelah sini je kan, sebelah sana sebelah tengah tu tak nak berbuah. Sebab dia ada banyak yang matahari. Sebab yang sebelah sana tu terlindung dengan pokok betik dan apa sayang? Cermai dan kedondong sahabat sebelah sana. Jadi tumpuan akan lebih kepada sini. Sebab pokok ni dia kalau tak ada matahari, dia kurang menyerah lah kehidupan. So okey sahabat, sehingga bertemu di lain kesempatan dengan video-video berikutnya. Salam sayang daripada Abang Pencen Suki-Suki dan Makcik Kamera. Salam sayang. Terima kasih atas sokongannya. Maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi. Dah. Macam pagar cantik macam rumah kat Indonesia, semua tertutup. So, saya sudah buat jadi kemasan ni. Kita nak cuci jamu pula. Okey.
Okey sahabat, selesai sudah. Semalam ni hujan lebat. So inilah sayang hasil akhir dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh kurangkan sahabat ni. Di mana dia dapat hujan lebatnya. Tu dia. Ui. So kita nak kemaskan untuk kerja-kerja penjambuan. Betul kan? Kerja penjambuan. Adik-adik macam Penggaraman. Allahumma salli ala sayyidina Alhamdulillah. Air semalam sahabat ni, air daripada hujan penuh semua sayang Dapat berapa ni Kita tak 3 botol, tak 2, 4 tak? 4, 5. yang kita tadahkan ni penuh dengan air. Sahabat Di hujan 2 kali. So kita tadahkan. Kurang-kurangnya kita boleh buat untuk menyiram lantai sahabatnya. Allah Akbar. Hujan lebat di Bandar Johor Bahru. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemaskan. Proses mencuci. Proses apa namanya saya ni? Proses mencuci jambu. Ini kalau cuci dengan washing machine lah. Sikit-sikit lama-lama jadi Bukit. bukit. Lama-lama jadi habis. Sahabat. Lama-lama banyak sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita buat penjimatan air je. Sahabat, walaupun air tu cuma daripada hujan, tapi tetap buat penjimatan ni. Kita tak buang gitu aja. Kita boleh siramkan ke pokok, semula. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak merah sangat belum sampai maksudnya tapi dia akan gugur sahabat daripada dia gugur. Sebab ini berdasarkan pengalaman kita lah daripada dia gugur lagi menambah kerja nak mengutip, baik saya ini. Kecualinya kalau kita pasang jaring jadi kerja-kerja mengutip lagi mudah. Sebab tu kalau dekat ladang buah-buahan macam durian tu dia pasang jaring untuk mengelakkan daripada buah-buahan tu jatuh. Rosak sahabat, kalau jatuh dia beg gitu. Rosak. Yang kedua, kualiti jadi kurang. Atau kemungkinan diambil orang kalau durian tu jatuh ke tanah. Jadi ini semua berdasarkan kepada pengalaman lah. Pokok jambu kalau kurang, pokok jambu air kalau kurang air akan jadi jambu batu sangat. Batu. Malam masih kamera nak layan. Malam macam kamera nak layan APSS, dia kata je lah. Okey sahabat, sekali lagi terima kasih sahabat sudi menonton sehingga selesai. Terima kasih atas sokongannya. Maaf atas segala kekurangannya. Selesai sudah kerja-kerja Abang Pencen suka-suki. Hari ini kutip jambu, bersihkan laman, siap cuci, tinggal kemas gini aja. Sahabat, kita sambung lepas kita petik buah tadi. Kita sekali lagi sahabatnya untuk memastikan benar-benar bersih jambu ni. Kita nak buat proses seterusnya lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sahabat, kita nak kemaskan jambu ni. Dia
Tajam. Kalau tajam buat kerja senang. So, kita sambung kerja-kerja dia. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni sahabat ya. Kita kemaskan jambu-jambu ni sahabat ya. Kita buang bahagian bawah belakang ni. Bahagian ni kalau tak kotor tak apa sahabat ya. Tapi kalau yang kotor macam ni sahabat ya, kita buang. Ya. Tu. Buang ni. Macam ni sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bahagian ni kotor ni buang. Kalau tak kotor tak apa. Buat selesai kan dalam bagi nanti kita tawar nanti uji dengan rezeki macam ni sahabat. Bila kita dah rasa dah cantik macam sahabat, sini kita potongin dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong. Kita belah-belah sahabatnya supaya nanti proses penggaraman dia mudah berjalan ya. Macam ni hasilnya. Okay. So lepas ni baru kita buat penggaraman. Okey, buat dia tinggal selesai. Baik, seperti ini boleh. Boleh. Ada kali ini boleh sahabat ya. Ini kali ini. Terus saya kali ini. Tidak main. Patah-patah ya. Ini seperti. Kita buat proses penggaraman selanjutnya. Saya gunakan garam laut sahabat, garam laut beraizin ya, halus ya. Saya gunakan yang halus dia sahabat supaya mudah dia melarut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halus ya garam ni sahabat. Proses pertama je, bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil sebahagian dia dulu. Kecoh sahabat, macam ni pun boleh makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masin. Geram sahabat, kita tengok. Macam ni sahabat, kita tutup ya. Kita tutup, nanti dalam 2-3 hari dia akan air keluar dan kita akan basuh. Saya tunjukkan
mana yang telah saya garamkan terlebih dahulu. Sahabat, ini contoh dia yang saya telah garamkan. Air dah keluar sahabat yang saya dah garamkan terlebih dulu. Ini jambu yang mana gugur lebih awal. Saya akan garamkan dulu. Ini dah masuk 2 hari sahabat Hari yang kedua dia keluar air. Nanti kita akan basuh Kita akan basuh, kita buang air dia. Baru kita buat penggulaan. Okey. So, setakat ni dulu untuk proses sampai proses penggaraman. Kita jumpa lagi nanti di dalam siri-siri berikutnya dalam proses penggulaan pula.